Hai, selamat pagi. Sekarang Cik Nom dekat Zermatt. Suhu negatif 11 darjah Celsius. Semalam baru sampai. Pagi ni buka tingkap. Memang dah snow kat sini. Dia macam ada vibes autumn ada lagi. Tapi dah start snow. Masih ada warna autumn tu. Memang, ya Allah, sangat cantik. Tak tahu nak cakap. Ni view daripada apartmen lah yang kami sewa. Boleh nampak bukit semua. Dah banyak snow. Dekat atas bumbung tu dah nampak adalah snow sikit-sikit. Kalau ikutkan lagi sehari dua lagi banyak snow. Dekat bawah, kalau korang dengar bunyi air terjun kan, tu dia punya air terjun lah. Air denai dia. Glacier water dia. Zermatt ni kawasan yang tinggi kan. Memang sejuk sangat lah. Mulut Cik Nom pun berasap ni masa tengah cakap. Tu air terjun daripada glacier. Glacier water yang turun. Memang sejuk sangat. Tapi bunyi dia best. Bunyi sangat relaxing. Masih ada autumn colour. Dan turun ke bawah tu banyak chalet lah. Banyak chalet. I think rumah-rumah orang semua kat sini. Chalet lah mainly kat sini. Okey. Ni view daripada bilik yang satu lagi. Semalam masa check-in, memang sangat betul lah sebab kami book apartment 2 bilik. Tapi dapat upgrade kepada 3 bilik. Dan ni view dia. Tadi view master bedroom. Yang ni view Zermatt punya town. Nampak macam valley kan. Ini ada construction macam untuk hotel baru. Kalau nak ke town kena turun ke bawah ni jalan-jalan. Kalau malam memang sangat cantik lah. Dan tu view Matterhorn. Ada warna kuning sikit reflection daripada cahaya matahari pagi. Dan kalau nak dapat view macam ni, korang memang kena stay dekat sini lah. Datang Switzerland, kalau boleh stay lah dekat Zermatt. Dan view macam ni mungkin akan dapat waktu pagi dan waktu petang aja kot. Sangat menakjubkan lah view dia.